meningkatkan tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan industri, meningkatkan ekonomi negara dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Dasar ini memberi tumpuan kepada 5 teras strategik, iaitu tadbir urus komprehensif dan bersinergi, kualiti dan kelaluan pendidikan bertaraf dunia, ketiga, kerjasama industri cekap dan produktif, keempat, pembiayaan TVET mampan, dan yang terakhir adalah TVET pilihan utama berjaya. Dari perspektif global, berkemahiran merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Namun, isu ketidakpadanan kemahiran sering berlaku apabila kemahiran yang dimiliki pekerja tidak memenuhi keperluan industri. Keadaan ini menyebabkan majikan sukar mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kehendak pasaran pekerjaan semasa. Bagi mengatasi masalah tersebut, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional iaitu TVET memainkan peranan penting dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Di perspektif nasional TVET, TVET memainkan peranan penting dalam melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri serta menyokong pembangunan ekonomi negara. Kerajaan terus memperkukuh TVET bagi memastikan modal insan negara mempunyai kemahiran yang relevan dengan pembangunan teknologi dan regulasi industri 4.0. Selain meningkatkan kebolehpasaran karbuan, TVET juga membantu mengurangkan kebergantungan negara terhadap tenaga kerja asing. Pengenalan dasar TVET 2030. Tahukah anda bahawa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET kini menjadi nadi pembangunan modal insan negara? Berdasarkan dasar TVET negara 2030, pengajian TVET merangkumi 50 hingga 70% komponen praktikal. Fokus utamanya adalah menekankan elemen psikomotor, pendedahan industri seawal tahap 1 MQF, serta latihan berasaskan kerja yang diiktiraf standar industri. Seterusnya, garis masa perkembangan institusi TVET. Evolusi TVET di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang. Ia bermula seawal tahun 1906 dan berkembang pesat menerusi penubuhan ILP Kuala Lumpur dan IKBN Dusun Tua pada tahun 1964. Kini, landscape ini diperkukuh dengan kewujudan rangkaian University Technical Malaysia MTUN, College Community, dan College Vocational. Kemuncaknya, pada Disember 2020, Majlis TVET Negara ditubuhkan untuk menyelaraskan ekosistem ini secara holistik. Tahukah anda bagaimana ekosistem TVET negara kita diselaraskan? Segalanya bermula melalui Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara atau MTVET yang ditubuhkan pada 18 Disember 2020 untuk memperkasakan agenda TVET negara melalui 3 teras utama, iaitu tadbir urus bersepadu dan terselaras, TVET di pacu industri dan TVET mencorak masa hadapan. Bagi memastikan pengoperasian yang lebih lancar dan berfokus, struktur tadbir urus baharu MTVET kini lebih ringkas dan jelas yang dibagikan kepada 2 peringkat utama, iaitu pertamanya Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, kedua High Level Committee HLC MTVET yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab menilai dan memperaku cadangan strategi sebelum dilaporkan kepada Majlis Tertinggi. Namun, dalam memacu transformasi ini, pelaksanaan TVET tidak lari daripada isu dan cabaran. Cabaran pertama adalah dari segi tadbir urus. Disebabkan program TVET ini merentasi pelbagai kementerian dan agensi, wujud ketidakselarasan peranannya, berlakunya pertindihan fungsi dan skop serta keterbatasan penyelarasan pengumpulan data. Ini menyukarkan kita untuk melihat landscape TVET yang sebenar bagi membuat unjuran dan analisis yang tepat. Cabaran kedua pula melibatkan kualiti. Kita dapati kurikulum TVET ini yang sedia ada masih perlu diselaraskan dengan keperluan industri semasa bagi memadam persepsi negatif. Selain itu, pelaksanaan sistem jaminan kualiti tunggal masih di peringkat awal dan belum menyeluruh. Malah terdapat jurang pengetahuan dan pengalaman industri dalam kalangan tenaga pengajar, menyebabkan kualiti pengajaran kadang-kadang tidak selari dengan kehendak pasaran. Akhir sekali ialah cabaran dari aspek penjenamaan. Sehingga kini kita masih tiada satu jenama tunggal yang digunakan bersama, menyebabkan aktiviti promosi menjadi tidak selaras. Lebih memilukan, bidang TVET ini sering dianggap sebagai pilihan kedua bagi mereka yang kurang cemerlang akademik, selain dianggap tidak berpotensi menawarkan kerjaya dengan gaji yang menarik. Kisah dokumen yang menggariskan hala tuju Malaysia dalam mendepani transformasi perindustrian menjelang tahun 2030. NIMP di 2030 telah menggariskan visi yang jelas bagi memastikan pertumbuhan mampan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan, termasuklah melahirkan pekerja berkemahiran tinggi dengan pendapatan tinggi melalui perwujudan peluang pekerjaan berasaskan inovasi serta penciptaan pekerjaan bernilai tinggi. Seterusnya, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari dasar TVET negara dibangunkan selaras dengan matlamat pembangunan NIMP 2030, terutama bagi mengatasi isu ketidakpadanan kemahiran dan kekurangan bakat melalui strategi yang komprehensif dalam membangunkan kompetensi bagi pekerjaan masa depan. National Energy Transition Roadmap pula
Pertumbuhan hijau selaras dengan ketahanan iklim merupakan inisiatif utama yang menyokong ekonomi badani memperkasa rakyat yang telah diperkenalkan pada tahun 2023. Oleh itu, dasar TVET negara turut memberi penekanan kepada pembangunan modal insan dalam aspek peralihan tenaga dan kemahiran hijau. Seterusnya, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 iaitu KSP RM ke-12. Pendidikan berkualiti dan berfokus adalah penting agar bakat yang dihasilkan memenuhi keperluan pekerjaan masa hadapan. Dalam tempoh akhir RM ke-12, penumpuan diberikan untuk mereformasi sistem pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan memanfaatkan teknologi baru bagi mempercepatkan momentum pertumbuhan ekonomi seperti yang digariskan dalam KSP RM ke-12. Selaras dengan itu, dasar TVET negara dibangunkan bagi merealisasikan hasrat mempertingkat ekosistem TVET secara lebih holistik. Sustainable Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pernyataan dasar. Dasar TVET negara 2030 memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan teras A, teras B, teras C, teras D dan juga teras E. Yang pertama adalah berkaitan dengan teras A. Tadbir urus komprehensif dan bersinergi memberi penekanan seperti mengkoordinasi tadbir urus TVET, membangunkan polisi atau dasar ekosistem TVET. Yang ketiga adalah membangunkan platform digital perkongsian data. Yang keempat adalah memperluaskan akses kepada program-program TVET. Dan yang terakhir adalah mewujudkan decentralized model bagi memberi mandat atau tanggungjawab bersama kepada kerajaan negeri atau koridor ekonomi dalam membangunkan modal insan. Pelaksanaan TVET di Malaysia sehingga kini diterajui oleh sejumlah 1,345 penyedia latihan yang terdiri daripada 669 buah penyedia latihan awam dan 652 penyedia latihan swasta dengan pelbagai kaedah penyampaian dan pensijilan yang digunakan. Pengoperasian institusi TVET tersebut adalah tertakluk kepada undang-undang yang berbeza mengikut kementerian atau agensi pelaksana. Oleh itu, persamaan jurang atau ketidakkeselarasan antara kementerian perlu diharmonikan dan ditangani bagi menambah baik ekosistem TVET. Kita beralih pula kepada teras B dalam dasar TVET negara 2030, iaitu kualiti dan laluan pendidikan bertaraf dunia. Teras ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan latihan TVET agar setanding dengan standard antarabangsa serta memenuhi keperluan industri semasa. Antara fokus utama teras B ialah melaksanakan sistem jaminan kualiti tunggal bagi program TVET, menyelaras penawaran program mengikut hala tuju ekonomi negara serta membangunkan kurikulum yang dinamik dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kehendak industri. Selain itu, teras B juga menekankan peningkatan kualiti tenaga pengajar melalui latihan berterusan dan kerjasama dengan pihak industri. Kualiti penyampaian program turut dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi terkini, kemudahan latihan yang moden dan pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan. Akhir sekali, teras B memberi penekanan kepada pengiktirafan dan pensijilan yang berkualiti supaya graduan TVET mempunyai kemahiran yang diiktiraf serta berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Seterusnya, saya akan membincangkan teras C iaitu kerjasama industri cekap dan produktif. Teras C memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan hubungan antara institusi TVET dan pihak industri bagi memastikan latihan yang diberikan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Melalui teras ini, perkongsian kepakaran dan teknologi terkini antara industri dan penyedia latihan TVET digalakkan supaya pelajar mendapat pendedahan kepada teknologi serta kemahiran yang digunakan dalam sektor pekerjaan sebenar. Selain itu, pelbagai insentif khas yang dikeluaskan bagi menggalakkan pelibatan industri dalam pembangunan dan pelaksanaan program TVET. Teras ini juga menekankan peruntukan undang-undang atau polisi yang dapat memastikan pelibatan industri berlaku secara berterusan dan lebih sistematik. Dalam teras C, keberhasilan ialah jalinan kerjasama strategik dengan pihak industri yang mampu mengoptimumkan kepakaran dan teknologi terkini dalam pelaksanaan TVET. Kerjasama ini turut memastikan padanan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta membantu institusi TVET menawarkan kursus berteknologi tinggi yang memenuhi kehendak industri. Seterusnya adalah teras D iaitu berkaitan pembiayaan TVET mampan. Teras D memberi penekanan kepada aspek pembiayaan bagi memastikan pelaksanaan program TVET dapat dijalankan secara berterusan dan berkualiti. Bagi mencapai matlamat tersebut, teras ini memberi tumpuan kepada pembangunan model pembiayaan yang mampan supaya institusi TVET mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk menyokong operasi dan program latihan. Di samping itu, pembiayaan berasaskan prestasi turut diperkenalkan bagi menggalakkan penyedia TVET meningkatkan kualiti serta keberkesanan program yang ditawarkan. Teras ini juga menekankan pembangunan model operasi institusi yang mampan agar pengurusan kewangan dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan. Dalam teras D, keberhasilannya ialah terbentuk kerangka pembiayaan yang komprehensif bagi memastikan akses kepada program TVET berkualiti dapat direalisasikan secara berterusan. Selain itu, penciptaan dan penjanaan sumber pendapatan baharu mampu menambung perbelanjaan pelaksanaan TVET tanpa menjejaskan kualiti program yang ditawarkan. Yang terakhir adalah teras E. Teras E adalah menekankan perkara berkaitan dengan TVET pilihan utama kerjaya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan menyelaras pelaksanaan aktiviti promosi TVET yang berimpak tinggi. Dan yang kedua adalah membina jenama TVET kebangsaan tunggal. Yang ketiga adalah memantapkan imej TVET. Dan yang terakhir adalah memperkasa peranan kaunselor dalam mewujudkan career guidance.
Melalui strategi yang komprehensif, imej TVET terus diperkukuh dan menjadi laluan kerjaya pilihan yang utama. Ia bukan hanya tertumpu kepada peluang dan penempatan pekerjaan sahaja, malah bidang TVET juga menawarkan kaji setimpal dengan tahap kemahiran atau kompetensi individu.